dengan GTR. Bang, saya GTR pun 2 bulan, 3 bulan sekali je bang, saya basuh. Dari GTR saya bang, saya tak pernah letak bawah garaj bang. Saya letak depan tu bang, depan kedai saya. Siapa yang pernah nampak? Hujan panas je bang. Saya tak pernah heran dengan GTR. Sebab lagi mahal sebenarnya barang yang saya ada daripada GTR. GTR tu tak ada apa pun bang. Dia cuma sekeping geran kebun saya je. Nak di-convertkan dengan GTR. Setengah orang tengok GTR tu lambang kemewahan. Bagi saya tak. Saya nak kuda laju. Nabi Muhammad pun suruh beli kuda yang power, betul? Supaya cepat, padat. Tu punca kenapa aku tak beli lain-lain, aku beli GTR. GTR ni lambang kelajuan, solid. Tapi kau tengok aku buat. Pernah ke aku nak pergi kebun, aku tukar Hilux? Tak ada. Bawa je Hilux. Bawa je GTR. Bedal aja. Dia pada mata kita melihat sesuatu. Kalau awak rasa, oi orang ni buat konten ni menunjuk, terpulang. Kita takkan nak betulkan mindset awak. Betul. So aku pula, kau pernah Afiq yang hari-hari kat sini, kau nampak GTR aku pernah aku tutup ke? Tak pernah. Kau nampak tak berlumut macam tu? Kau pernah nampak ke aku sayang-sayang GTR tu? Lenjan kan? Yes. Bukan kita belagak. Saya tak pernah heran dengan apa yang saya ada. Yang saya paling steam,